Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakyat di negeri Kedah. Jadi petang ni kita ada bicara perpaduan Kedah. Bersama saya panel yang cukup sinonim dengan rakyat negeri Kedah. Yang kita jemput Datuk Ismail selaku pengurusi bandar dan mantan adun di negeri Kedah. Jadi sesi petang ni kita nak kupas pasal bajet. Jadi orang yang kita jemput ni mantan YB lah. Kenal lah dengan tempat dan masa dia. Dan bersama kita juga Tok Pun, Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah. Terima kasih Datuk dua-dua kerana dapat bersama-sama kita sesi ulasan pantas bajet 2026 Kerajaan Negeri Kedah yang dibentangkan oleh MB Datuk Seri Sanusi pada pagi tadi. Jadi hadirin-hadirat yang menonton secara live petang ni, secara ringkasnya secara ringkasnya bajet yang dibentangkan pada pagi tadi, kita boleh melihat bajet secara keseluruhannya membabitkan 1.33 bilion ringgit secara keseluruhan untuk hasil negeri sebanyak 838 juta. 838 juta hasil negeri, dan defisit yang direkodkan adalah membabitkan 99 juta, 11.81%. Hasil daripada keseluruhan bajet daripada negeri ini, negeri Kedah ni pada tahun-tahun lepas yang sebelumnya, Datuk Seri Sanusi menyatakan bahawa negeri Kedah ni tempat berlindung kepada rakyat miskin. Realiti pada bajet hari ini, kita boleh tengok bahawa Datuk Seri Sanusi, bajet utama dia adalah dengan mencekik poket-poket rakyat, iaitu menaikkan hasil tanah hingga pendapatan negeri sebanyak 554 juta, iaitu 66% daripada nilai keseluruhan hasil. Yang kedua, pelbagai hasil 232 juta untuk membabitkan 27%. Dan yang ketiga, hasil hutan sebanyak 33 juta, iaitu 3.9%, dan hasil daerah iaitu PBT 17 juta, iaitu 2%. Jadi daripada keseluruhan bajet yang kita baca tu, Kedah ni terus terang kita tengok pada hari ni adalah bergantung kepada ekonomi lama, iaitu tak ada duit, kutip cukai. Tak ada duit, kutip cukai. Tak ada benda baru yang betul-betul besar yang dibawa oleh kerajaan negeri masuk ke dalam negeri Kedah, kecuali projek-projek persekutuan. Jadi pada sesi petang ni kita tanya Datuk Mail dulu lah. Secara mantan adun di peringkat Dewan Undangan Negeri, berpengalaman berbahas tentang hasil cukai, pendapatan dan hala tuju kerajaan negeri. Minta pandangan Datuk Mail sikit pasal bajet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan panel, moderator Syam. Saya mulakan begini, saya bagi konsep sedikit, konsep bajet dan juga ekonomi sebelum saya masuk kepada detail. Dalam kepala orang PAS ni Tok Pun, dalam kepala mereka, saya faham pasal saya PAS lama. Dalam kepala mereka ni ada satu konsep yang telah disebut oleh Presiden di Parlimen, diulang oleh Pematang Pauh dan disebut oleh Ketua Dewan Ulama PAS sekarang di Mentalun. Dia sebut apa? Dia kata ekonomi selepas daripada pembentangan Datuk Seri Anwar baru ni, dia kata ekonomi negara kita ni yang Datuk Seri Anwar Perdana Menteri bentang ni, dia kata adalah ekonomi jibayah. Tu konsep ni. Saya nak bagi konsep dulu. Konsep jibayah. Jibayah ni maknanya satu konsep negara ataupun negeri yang mengambil cukai daripada orang ramai untuk mengurus tadbir negeri atau negara. Maka konsep ni dia kata tidak baik untuk Islam. Adapun hak lagi satu adalah konsep hidayah. Jadi dia tak mau. Kalau ikut konsep tu, konsep jibayah tu dia tak boleh ambil cukai daripada rakyat. Tapi dia kena olah keseluruhannya, hasil-hasil bumi dan juga hasil-hasil hutan dan lain-lain, untuk guna duit tu beri kepada rakyat. Seolah-olah kepala mereka ni, otak mereka ni, dia disconnect. Maknanya tak sambung dengan realiti yang berlaku. Pasal bila kita pergi pada negeri SG4 ni, tak payah ambil hak kita lah, hak mereka lah, sebab mereka bercakap. Ni sekarang kita nak bercakap Kedah ni. Maka pada saya, Kedah adalah negeri yang paling terjibayah. Pasal terakhir ni Kedah
kenakan cukai, menaikkan cukai dalam masa terakhir-akhir ni yang terbaru sudah tentu, walaupun penguatkuasaan 1 bulan nanti adalah cukai pintu yang naiknya cukup tinggi, dan hasil utama PBT adalah cukai pintu. Dan 1 Januari ni juga bermulanya naik hasil tanah kan. Jadi kerajaan negeri hasil utama tanah, kerajaan PBT hasil utama dia PBT. Dan yang dia kata jibayah tadi ni, inilah bentuk jibayah. 1, cukai pintu. Yang kedua, cukai tanah. Yang ketiga, yang dia dah buat naik dah adalah ni, orang kata apa, parking. Menjadikan Kedah parking di antara yang tertinggi dalam negara. Parking. Dan sudah tentu yang lagi satu, tarikh rakyat lah dalam masa yang terdekat ni. Jadi inilah bebanan yang diterima oleh rakyat ni Kedah, yang kalau ikut kepala otak mereka ni, ini adalah bentuk negara atau negeri jibayah, yang kalau ikut mereka Allah tak redha jibayah ni. Nak buat negeri macam mana? Hidayah. Jadi tadi ni kalau ikut hasil 66% hasil cukai. Dia kalau tengok negeri ni hasil dia hasil cukai, bukan cukai, dan terimaan bukan hasil tu je. Dan 66% daripada hasil tu adalah hasil daripada cukai. Jadi cukai ni adalah cukai kepada rakyat, yang dia kata jibayah tadi. Dia ambil daripada rakyat. Ambil daripada rakyat. Jadi pasal tu saya kata dia tak sambung tak. Dia punya nerve saraf tu, pemikiran dengan realiti dia tak sambung. Jadi kalau ikut bajet tadi, kalau ikut Syam kata tu, yang satu yang saya nak sebut tu, konsep yang dia sebut dia tak realiti kan, dia tak praktik, dia buat benda lain. Dia buat sama. SG4 lain sama, Terengganu sama. Hari ni juga Terengganu bentang bajet tanpa bonus apa-apa. Dengan bajet hampir 2 bilion, Terengganu lagi ganah, lagi banyak kan. Yang kedua saya nak sebut juga adalah hasil cukai yang dia perolehi, yang sebenarnya sehingga 31 Disember ni dia baru perolehi sebanyak 639 juta. Yang dia target untuk tahun depan 838 juta. Jadi dia target last year pun baru sehingga 1 Oktober, dan selalunya bajet ni sebab akaun nak tutup dah, banyak tu je selalunya. Jadi 638 juta sudah tentu hanya 80% daripada perolehi. So next year 838 tu kita tak tahu. Kalau dapat 80% maknanya kira baliklah 1, 2, 3. Selalunya defisit ni dia kerajaan pusat dengan kerajaan negeri ni agak lain lah dari segi bajet. Kalau kerajaan pusat bila dia bentang bajet, kalau tak cukup dia akan pinjam. Kerajaan negeri ni dia tak pinjam, dia adjust. 3 bulan yang pertama dia adjust, tengok income berapa, nak belanja berapa, jadi dia adjust. Tetapi defisit antara nak belanja dengan income ni 11% tu yang tu orang tak buat. Orang bajet selalu orang tak buat. Bajet negatif ni adalah tujuan dalam konteks kerajaan negeri selalunya tak lebih daripada 5% untuk kita capai. Kita letak tinggi sikit pasal kita nak capai 5% tu. Jadi yang tu yang sebenarnya, yang ni sampai 11%. Baik letak 20% tu kan, tak pun kan. Jadi saya mula dulu, saya mula konsep bahawa yang dia kata, yang dia bentang tu yang sebenarnya realitinya tak sama dengan konsep pemikiran PAS tu sendiri. Jadi adakah konsep itu dia lawan presiden dia, ataupun dia lawan pemikiran PAS, ataupun dia nak sebut yang sebenarnya hampa ni tak pandai, tak boleh buat. Realitinya dia pun sama juga, malah terpaling saya sebut tadi. Jadi tu Syam, itu dulu. Menarik tu. Jadi apa yang dia cakap tak sama seperti dia buat. Tak. Dia kata kerajaan pusat putih cukai daripada rakyat. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Kena Jibayah. Kena dekat dia sapu licin. Semua hasil negeri ni, tanah, PBT, hasil-hasil lain semua cukai. Sapu kat poket rakyat. Jadi rakyat Kedah yang menonton live pada sesi petang ni, kita jelaskan ni siapa yang cekik rakyat. Kerajaan pusat dalam keadaan hutang kita banyak,
kita terpaksa dalam menyelesaikan hutang, kita ikhtiar juga untuk turunkan RON Budi Madani 95 daripada RM2.60 kepada RM1.99. Dalam keadaan ekonomi macam sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim didesak untuk turun, tapi dia berjaya menurunkan minyak. Tapi yang peliknya di Kedah ni, dia menaikkan cukai. Apabila kita mempersoalkan kenapa naikkan cukai, dia kata kita fitnah kerajaan negeri dan kita ni mempertikaikan usaha MB Sanusi dan MBS. Kononnya benda ni diikut perundangan PBT di Peringkat Persatuan. Tadi dia jawab di sidang Sedia Media. Dia kata kalau tak boleh kami naik cukai, kena pindahlah di Parlimen. Jadi kita minta pandangan Tok Pun ulas sikit cara makro, nanti kita akan lebih spesifik kepada pada pandangan saya, bajet yang bernilai 1.33 bilion itu dia tidak ada keistimewaan apa-apa. Dia tak ada apa, dia peruntukan seperti biasa, peruntukan keusahawanan, peruntukan peternakan. Saya dah tengoklah sikit teman-teman Syahdi apa semua. Dia tak ada apa sebenarnya. Cuma yang menjadi penekanan Menteri Besar tadi adalah soal sentimen semata-mata. Sentimen apa? Yang pertama sekali tentang wujudnya satu pasukan yang akan mengkaji kadar pajakan dengan Pulau Pinang. Dia sebenarnya keseluruhan bajet yang diumumkan tadi, itu saja fokus dia. Sentimen. Sentimen daripada segi perolehan dan sebagainya, tak ada apa pun yang diberi buat oleh kerajaan negeri. Dan kebanyakan projek bilion ratusan juta yang diumumkan sebentar tadi pun bukan hasil usaha daripada kerajaan negeri sendiri. It's just a copycat from peruntukan kerajaan pusat. Letak buat jalan, buat jambatan dan sebagainya, pelebaran jalan, naik taraf dan sebagainya, itu semuanya projek kerajaan pusat. Infrastruktur air, projek kerajaan pusat. Negeri ni hakikatnya tak ada apa langsung. Itu satu. Yang kedua ni Syam dan juga Dr. M, saya tengok tadi ni daripada segi penyampaian bajet dalam Dewan tadi ni menyerlahkan ketidakmatangan Menteri Besar. Contoh, while you are membentangkan bajet, you boleh pula memetik nama dua orang pemimpin yang dikatakan menyerang you secara peribadi. Yang pertama Datuk Syahnim, Ketua UMNO bahagian Sungai Petani. Yang kedua YBT, Adun Kota Darul Aman. Siap dia minta menyergah YBT, suruh jawab. Bagi pandangan saya, budaya apa yang diperhatikan oleh seorang ketua negeri kalau perangai macam ni? Kita pun tahu ini bukan sesi perbahasan, Dr. Maeh. Ini sesi pembentangan. Adun pun tidak dibenarkan menyampuk ataupun orang kata apa memohon penjelasan. Dia pula membuat provokasi. Bagi saya itu satu tindakan yang sangat menyedihkan lah, Dr. Maeh. Akhlak sepatutnya kalau daripada PAH ni, Dr. Maeh, terpuji. Kan? Sangat terpuji. Tapi bila jadi lagu tu, saya pun tak tahu dah nak kata apa. Lepas tu yang ketiganya, Dr. Maeh, soal cukai ni. Kita sebenarnya tidak pertikaikan hak untuk naik atau turun cukai. Kita tak pertikai. Kan? Hak tu ada memang boleh naik sebenarnya. Tapi kita persoalkan keperluan. Kan? Nak dibandingkan dengan kebijakan Menteri Besar yang menjana pendapatan berbilion-bilion. Kan? Hasil negeri yang terbaik di antara semua negeri, bercakap, infografik rata, Dr. Maeh, billboard sana sini, hebat sungguh lah cerita dia. Bapa ni pelabuhan Sanglang, itu city, ini city, KSP dan sebagainya. Ni apa cerita nak minta duit daripada rakyat ni pasal apa? Kekal lah cukai tersebut. Dan paling mengejutkan, Dr. Maeh, kita pun tak pernah tahu rupanya premium tanah ni daripada ambil dah banyak sebenarnya. Kita tak sedar benda tu. Dan Dr. Maeh beritahu tadi, tahun depan cukai tanah pun akan meningkat. Ini bagi pandangan saya, dia tidak reflect. Betul lah macam Dr. Maeh kata tu, otak tidak bersambung. Maksudnya semangatnya semangatnya contohnya tidak mau mengambil apa-apa daripada rakyat, tapi sebenarnya dalam diam dia mencuri daripada rakyat. Esko kerajaan negeri daripada Jitra kata apa? Dia kata zalimlah sebuah kerajaan tersebut sekiranya mencuri, mengambil duit daripada poket rakyat dengan nada macam nak teriak tak teriak dan sebagainya, bercampur dengan emosi. Dia kata kat siapa ni Syah? Dia kata kat Menteri Besar dia sendiri ni. Tapi biasa Sanusi is doing Sanusi things lah. Apabila ditanya oleh wartawan dan tadi ni,
Dia seolah-olah mengatakan bahawa kalau tak setuju cukai dinaikkan, pindah di parlimen. Apa tajuk dia bercakap ni? Bagi pandangan saya, we can tolerate benda-benda yang tertentu, tapi kita tidak boleh tolerate kebodohan, Dr. Mahir. Ya. Itu saja bagi aku. Itu dia. Sri Sanusi kena jawab. Panah. Kita tidak boleh toleransi bab kebodohan. Kebodohan kita tak boleh toleransi. Tak boleh toleransi. Dan dia cuba membodohkan rakyat Kedah ni, boleh terima dia. Jadi rakyat Kedah yang cerdik pandai yang menonton secara live hari ni kena nilai balik. Adakah kerajaan negeri Kedah ni wajar dipertahankan ataupun wajar diturunkan pada pilihan raya tak lama lagi dijangka tahun depan. Jadi masuk round kedua bajet ni, untuk saya lebih tertarik kepada soalan wartawan di sidang media Datuk Seri Sanusi. Datuk Seri Sanusi ditanya berkenaan dengan cukai bandar Alustar ni lah, MBAS ni. Datuk, kalau kita tengok daripada bajet ni, hasil daripada cukai bandar PBT 17 juta. Tapi itu sikit je. Cuma saya nak minta pandangan Datuk sebagai rakyat negeri Kedah yang dikenakan cukai. Pada pandangan Datuk, adakah wajar atau tidak pada 1 Januari 2026 ni cukai bandar, cukai premium tanah, cukai tanah dan semua jenis cukai digunakan sebaik mungkin untuk menekan rakyat. Pada masa yang sama dia memberi bonus kepada kaki tangan kerajaan negeri Kedah. Jadi sebagai mantan adun, minta pandangan Datuk, adakah wajar atau tidak? Kalau boleh Datuk, kenapa sampai tahap katak bertepung sangat esko-esko negeri Kedah dengan YB yang kata kononnya hebat, menang majoriti don-don di Kedah ni, tapi nak fikir sumber ekonomi baru bagi negeri Kedah pun tak ada. Macam katak bertepung. Sila tu. Sebelum saya jawab soalan Syam tu, saya nak lagi satu konsep lah kerajaan negeri Kedah ni. Sebab hak asas-asas ni pun orang tak faham tak pun. Ya. Dia sebut The Greater Kedah ni. Dia jual slogan ni, The Greater Kedah ni. Dan bajet ini juga yang sebenarnya berasaskan kepada The Greater Kedah dan Kedah membangun plan Kedah 2035 lah. Itu asas The Greater Kedah. The Greater Kedah ni, Syam, kalau Syam sebut tadi, sekarang kita nak ukur The Greater Kedah ni, yang dia sebut tadi ni, nak capai 2050, 35 tahun daripada sekarang, volume KDNK lebih daripada 500 bilion. Oh, sekarang ni baru Sekarang baru 50 lebih tu. 54. Hari ni 54 pada bilion. 20 tahun lepas 24. Dengan peratus growth sebanyak 4.3. Dan kalau kita nak compare, kita compare Selangor. Selangor pada tahun yang sama last year, dia punya volume KDNK dia adalah sebanyak 432 bilion. Kedah 54 bilion. Tu nak capai no. Tapi dia nak capai lagi 35 tahun, bukan 432, 500 lebih. Kalau tak silap saya 523 bilion. Selangor growth dia 6.3%. Tapi Datuk, Ya. selit sikit. Ya. Jadi dia kata ada 32 KPI The Greater Kedah. Dia dah capai 79 hingga 80% untuk capai The Greater Kedah. Saya pun pelik juga. Apa yang nampaknya daripada kalau target KDNK 500 bilion, sekarang ni 54 bilion, jauh panggang raya api lah tu. Betul. Jadi apa KPI dia capai ni? Dia bawah kapet lah. Jadi asal The Greater Kedah ni yang diambil tadilah Kedah, rancangan pembangunan Kedah 2035. Jadi di situlah ada KPI mengikut daerah ni. Jadi hak tu capai lah. Tapi yang sebenarnya hak yang capai tu dia tidak sumbang kepada growth dan juga dari segi KDNK. Faham. Yang dia nak capai sungguh-sungguh, yang dia kata game changer adalah KSP tu.
PSP Yang tu yang dia pulun sangat, game changer dia kata kepada The Greater Kedah adalah KSP. Yang dia kata masih ada 2 perkara yang belum dilunaskan dengan kerajaan federal. Jadi saya nak sebut satu bahawa Haim ni, Haim selalu dengan Tok Pun, dia marah macam-macam. Tok Pun selalu duk kata kat dia. Saya pun nak kata kat dia. Sebab banyak benda seorang bekas profesor ni dia cakap tak betul. Saya tengok dia banyak tak betul. Itu dia kata tanah. Dia kata kat Bamat, dia kata hang, dia kata kalau hang cerdik, hang ada formula sangat, dia kata Menteri Pertanian, dia kata hang sebut kat aku, dia kata tanah hak sepanjang highway tanah pertanian tu sama tak nilai dengan tanah di Kulim High-Tech Park? Sudah tentu tak sama. Hang nak banding apple dengan apa ni, buah apa? Tak boleh. Nak banding apple to apple kan. Macam kita lah, kita tak sama. Jadi saya nak sebut lagi sekali bahawa konsep dia tu macam tadi lah. Dia sekali lagi dia tak bersambung. Ataupun tak bersambung. Tak bersambung. Tak sambung. Hak dia plan tu, slogan tu nak bagi gah. Nak bagi rakyat apa The Greater Kedah. Macam MAGA lah kot. Lebih kurang macam tu. Make America Great Again. Dia pergi jajah sana, dia pergi sini, dia jajah sini. Great kan? Macam tu lah juga. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, yang Syam duk sebut tadi ni, PBT ni adalah kerajaan ketiga. Kerajaan pertama federal, kerajaan kedua kerajaan negeri, kerajaan ketiga adalah kerajaan PBT. Dan PBT ni dia ada sumber-sumber dia sendiri. Dan sumber yang paling tinggi adalah sumber daripada cukai-cukai pintu, taksiran cukai pintu lah. Jadi kalau kita tengok contohnya satu PBT Majlis Kelang contohnya, ataupun Shah Alam contohnya, ataupun PJ contohnya, satu majlis tu pun hasil cukai dia lebih tinggi daripada keseluruhan kerajaan ni Kedah. Jadi begitu. Negeri-negeri yang banyak bangunannya serata bertingkat-tingkat dan dicukaikan dengan cara yang betul kan. Jadi PBT ni yang sebenarnya lama dah PBT Kedah ni yang mampu, benar-benar mampu. Ada beberapa PBT je, hak lain semua hutang. Yang lain semua defisit. Dan jangan lupa Syam, PBT Lustak ni, Majlis Bandaraya Lustak ni memulakan proses kenaikan taksiran ni. Memulakan dia mula, lepas ni semua PBT lain. Jadi maknanya selepas ni hak kita duduk bandaraya ni, dia akan naik semua. Semualah satu seluruh naik Kedah PBT. Kita ada berapa PBT? 15 PBT. Semua naik lah. Majlis bandaraya ke, majlis daerah ke, dia akan naik semua. Jadi saya nak sebut lagi sekali lah, ekonomi Kedah sekarang bukan baik sangat. Saya pergi Pasifik tu pun 3 hari lepas. Saya pergi waktu petang, lepas asar. Saya duduk dalam tu, tak ada siapa tu pun. Tak ada siapa. Saya pun tengok macam mana mereka ni boleh kekal berniaga di situ. Mungkin ada cawangan-cawangan lain lah. Tapi kalau di situ saya rasa dia reflect pada keupayaan penduduk Bandaraya Lustak sekarang membeli dan mengolahkan ekonomi mereka lah. Jadi dengan perkataan lain, dalam keadaan ekonomi yang tak rancak ni, saya nak sebut sederhana ke, saya nak sebut apa, saya pun tak pasti. Tapi saya tengok lagu tu lah. Pelancong tak ada. Umum tadi 5 juta. No, Langkawi no. Sini siapa nak main? Tengok hotel-hotel tu sunyi sepi. Hotel dah tutup berapa banyak kan. Jadi maknanya Syam, dalam keadaan ekonomi yang begitu, dalam ekonomi yang begitu, tiba-tiba dia nak naik. Betul, walaupun 30 tahun lebih. Tapi ekonomi saya rasa melihat kepada tu, kalau betul-betul kesian kat rakyat lah. Kalau betul-betul kesian kat rakyat lah. Kalau betul-betul orang kata bajet untuk rakyat lah. Saya rasa lah, pendapat saya, Datuk Ghaffar tu kawan baik lah. Kawan baik, bukan jauh, sangat-sangat baik. Tapi dia nak pastikan bahawa pendapatan PBT itu naik. Tapi pada saya bukan masa sekarang. Bukan masa sekarang. Boleh naik betul, memang diberi kenaikan untuk naik. Saya pun tak kisah tak pun. Ni naik ni. Tempat kita duduk ni. Dinilai semula menjadikan nilai ni hampir kedai ni 700,000. Dulu ikut orang sewa 1,500.
Kali 6% sikit lah. Lah naik. Dia ikut value. Ikut value. Tanah. Value tu saya pun petikai lah juga. Kalau saya nak jual boleh tak harga tu. Jadi penilaian tu adalah penilaian dia, sama ada JPPH ke ataupun dia sendiri ke. Tetapi saya petikai juga yang tu lah. Tapi tak apalah, kalau saya bayar lah, saya tak kisah. Tapi pada rakyat, daripada 95,000 lebih 95,000 lebih aset rumah, kedai yang 12 kategori itu 90%, 89% naik. Ada hak turun tapi 10%, 10.6 macam tu. Tapi hak naiknya 84,000. Hak Syam tu ni betul 84,000 lebih. 84,000 ni macam-macam orang, macam-macam kategori, termasuk hak saya sebut tadi. Tengok suasana tu, ekonomi tak berkembang dengan baik. Jadi orang yang macam ni tiba-tiba nak kenaikan tu akan membebankan dia. Jadi pada saya Syam, pada saya lah, kalau kita bajet madani ni bajet untuk rakyat. Cukai kita tak naik tahun ni. Untuk Sianwar consolidate, tutup yang bocor, dapat 15 bilion lebih. Lepas tu buat apa lagi? Tak naik cukai, ambil daripada subsidi tak bersasar, sasarkan dan bagi pada rakyat. Jadi pada saya, bagaimana kita olah ekonomi itu. Jadi dalam konteks soalan Syam tadi, saya rasa saya minta tangguhlah. Tangguh. Bukan masa. Itu Syam, saya tutup yang tu. Okay, terima kasih tu. Andaikan Datuk dah sentuh tajuk tu, saya share lah data finding yang saya jumpa lah. Pendapatan per kapita mengikut negeri. Pengikut Sanusi, dia suka membandingkan Kedah dengan Penang. Ikut Sanusi tu Walaun. Itulah. Jadi tepat tu Datuk bagi tu. Walaun. Kepanasan tanah ni. Jadi baik dengan cukai Datuk. Pendapatan per kapita negeri Pulau Pinang ketiga paling tinggi di Malaysia. Pendapatan per kapita negeri Kedah ketiga tercorot di Malaysia. Jadi yang Datuk kata tadi, bahawa rakyat negeri Kedah tak membeli benda, pasar raya suram, tim rakan kita daripada UMNO buat Malaysia Forward buat survey, banyak kedai tutup. Betul tak Datuk? Jadi apa yang Datuk cakap tu betul. Jadi Datuk dah bagi kesimpulan tadi, tangguh dululah kenaikan cukai ni. Jadi pada pandangan Tok pun lah, tadi Tok Mai dah ulas dah. Tok Mai kata tangguh, Datuk pula kata macam mana? Dengan keadaan kuasa beli kurang, pendapatan kurang, nak banding pula dengan negeri-negeri maju. Negeri Kedah ni income banyak daripada old ekonomi lama. Jadi pandangan Datuk. Pandangan saya setuju dengan pandangan Datuk. Kena tangguhlah. Saya nampak kenaikan cadangan nak menaik cukai dan benda-benda yang membebankan rakyat ni adalah satu usaha untuk menutup kelemahan pentadbiran dan juga kegagalan kerajaan negeri yang sedia ada mengatur strategi. Dan saya nak mengulas sikit tadi ni apa yang Berhormat Menteri Besar duk kata bahawa ini cadangan. Belum disetujui. Tapi kan, pertama you pernah jadi esko kerajaan negeri. Dan Datuk Ghaffar, Datuk Bandar itu tidaklah mempunyai satu keberanian yang tinggi nak mengusulkan satu move, saya consider satu move yang sangat-sangat apolitical. Sudah tentunya mendapat endorsement daripada kerajaan itu sendiri yang dikepalai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. So bagi pandangan saya, pesanan saya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar secara direct, jangan terus-menerus memperbodohkan rakyat. Rakyat sekarang ni makin cerdik. Dan sudah tentu janganlah memperbodohkan kita. Kita tahu gerakan-gerakan pelik-pelik tu, dia mesti dah ada endorsement daripada pucuk pimpinan kerajaan. Kalau tidak, Datuk Ghaffar is a government officer. Dia tidak akan ada keberanian untuk tiba-tiba hasil tak ada, hantar notis, cukai tak sila nak naik dan sebagainya. I don't think so. So pandangan saya dan pesanan saya kepada Menteri Besar, berhentilah memperbodohkan rakyat dan kita semua. Kita tahu move itu tersebut mai daripada mana. Yang kedua, Datuk Mai, saya tertarik tentang Kereta Kedah ni. Dulu hebat sangat, buat bengkel sana, buat bengkel sini.
panggil expert-expert luar negara. Tiba-tiba perasan nak dia sengak, terus tak kata apa. Kan, dia sengak, terus tak kata apa. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa The Greater Kedah ni hanyalah slogan politik. Dato' Mak bagi satu analisa yang cukup menarik dan cukup realistik. Soal pendapatan negeri, soal target dan sebagainya, soal jurang yang sedia ada, mampu tak mampu kita capai. Itu bukan kita just pluck from the air. Itu ambil daripada dokumen kerajaan, pembentangan kerajaan. You nak capai 500 bilion dalam masa tempoh 2050. Boleh tak boleh? You ambil ratio, purata dan sebagainya. Tak boleh. Adakah menteri besar yang ada dengan kita ni, Dato' Mak, yang hobinya berenang-renang di sungai-sungai, yang menaiki motosikal, yang bermain gusti kabadi, mempunyai sentuhan emas, dalam tempoh masa tertentu boleh capai 500 bilion. Tiba-tiba hari ni pula Syam beritahu tadi 79% dah fulfill. Saya pun tak tahu dia plug that thing from where. Ini adalah satu usaha pembodohan kepada kita yang berlaku secara berterusan, Dr. Mak. Jadi Dr. Mak, saya kesian dengan rakyat Kedah. Sokong mereka macam nak rock sampai kita pun kena teruk patah rayuk, Dr. Mak. Kan? Tiba-tiba mereka dapat di start of menteri besar, jual slogan, jual mimpi dan juga jual harapan. Jadi pandangan saya, Syam, soal bajet dan juga soal pembangunan ekonomi negeri bukan soal yang main-main. Ini soal hidup. Soal kita nak cari makan, soal orang meniaga dan sebagainya, soal ekonomi, soal aktiviti-aktiviti berterusan rakyat. You cannot touch that. Kan? Tok kata hebat dan sebagainya, takkanlah nak mengurus ekonomi ni satu segmennya. Iaitu apa? Tak ada duit pun nak cukai. Korang sikit kantung, pergi tengok apa lagi yang kita boleh charge kepada rakyat. Kalau macam tu, Dr. Mak, anak you boleh jadi menteri besar. Anak Syam boleh jadi menteri besar. Orang tak mengaji sekolah pun boleh jadi menteri besar ni. Kalau cerita jadi menteri besar, duit tak ada, kenakan cukai. Jadi kena ada kebijaksanaan. Dan saya boleh simpulkan bahawa menteri besar dan juga kerajaan sekarang ni kurang kebijaksanaan. Tadi siapa ada cakap antara barisan exco ni? Syam dah bercakap. Siapa kata geng-geng exco ni semua pandai? Yang pandai di negeri Kedah ni menteri besar seorang je. You cuba beritahu kat saya, Syam. Ada tak exco ni semua display their leadership mengikut portfolio masing-masing? Saya nak sebut contohnya Saleh Saidin, contohnya tahun melawat Kedah. Apa yang kita achieve daripada tahun melawat Kedah, daripada kita melihat berbondong-bondong kereta di Lebuh Raya pergi ke Selatan Tai. Itulah hasil tadi tahun melawat Kedah. Tadi dia bangga tu 5 juta lebih rakyat main melancong ke Kedah. Melancong cek Langkawi di Siam. Langkawi pun hasil usaha kerajaan sebelum ni, hasil usaha kerajaan pusat. Apa projek-projek bertaraf antarabangsa di Langkawi? Can you tell me? Selain daripada 5, tak ada. Kan itu kehebatan Saleh Saidin. Apa lagi yang dia buat? Mempromosikan tahun melawat Kedah, letak muka MB di billboard. Itu saja tahun melawat Kedah. Itu roh dan hakikatnya. Apa lagi? Rebranding Pekan Rabu. Dia dah buat kerja tu, jadi hasil tak ada. Radhi Makdin hancur bola sepak. Apa yang kita nak kata exco ni semua pandai sangat? Aisyah Ghazali, apa tak nampak? Mana lagi kita pun tak kenal exco siapa, Dr. Mak. Sebab apa, Dr. Mak? Tak bercakap apa, tak bagi pandangan apa semua, tak memberi idea-idea yang hebat nak membangunkan negeri. Saya rasa tak tahulah kot. Tak tahu, kita tak kenal ni siapa exco ni, apa portfolio dia, apa tugasan dia. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah menjalankan tugas mereka. Dipotret dan digambarkan orang yang paling cerdik dalam negeri Kedah ni hanyalah yang amat berhormat Menteri Besar Sanusi Muhammad Noor, ataupun ringkasnya Menteri Besar Kabadi. Jadi inilah sebenarnya hakikat negeri Kedah ni. Jadi Kedah ni tak ada tokoh lah tu. Tak ada tokoh, Menteri Besar seorang saja yang bijak, yang pandai. Kita pun tak kenal exco siapa dia. Exco ni siapa, dia buat, dia jaga apa, dia buat kerja apa. Tak ada apa. Baru kenal exco PBT masa cukai nak naik ni. Masa tu baru saya buat. Rupanya ini exco ya. Inilah exco PBT. Sebelum ni tak kenal. Sedih Dr. Mak negeri Kedah kita ni.
Saya Syam, saya nak sambung sikit. Datuk pun sebut tadi ni. Yang pertama saya setujulah dengan Datuk. Hang bentang bajet tapi hang provoke adun Kota Darul Aman. Yang sebenarnya tu procedure wise selalunya begini. Datuk Banyak macam Datuk sebutlah, dia bukan orang politik. Jadi dia perlu kepada satu kelulusan, dan kelulusan tu berlaku di peringkat exco. Dan dengan kelulusan itulah dia publish kepada rakyat untuk bantahan. Jadi kelulusan yang kedua adalah selepas bantahan nanti. Jadi tak kena dia kata dia belum lagi lulus apa-apa. Kan tanpa endorsement daripada kuasa eksekutif, saya selalunya tidak berlaku begitu. Mesti apa juga dalam apatah lagi dalam proses nak naik ni, Datuk Banyak angkat kepada kuasa eksekutif tertinggi dan berlaku endorsement, dan itulah yang dipublishkan kepada rakyat. Nak tambah itu je. Okey, terima kasih. Jelas round last ni mungkin setul sikit pasal politik tu. Saya lihat daripada bajet kali ni. Bajet kali ni adalah bajet persiapan Sanusi untuk hadap pilihan raya yang dia jangka tahun depan. Bajet baiki rumah rakyat sampai 9 juta lebih. Baiki semua-semualah. Baiki projek-projek panggil Miss Gera ni dah nak turun lah. Jadi daripada bajet Miss Gera ni tu, saya melihat secara mikro, bajet-bajet nak baiki jalan, mari dia umum dalam bajet belanjawan negeri. Lepas tu bajet nak baiki pari air, dia umum dalam bajet negeri. Lepas tu bajet untuk buat tempatan banjir, umum juga dalam negeri. Seolah-olahnya projek-projek persatuan ni dia mesti PAH yang buat. Dia punya. Jadi rakyat di bawah ni, ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Datuk Seri Sanusi yang buat ni? Pada pandangan Datuk lah, sebagai orang politik, adakah tindakan Sanusi mempromosi bajet federal seolah-olah dia yang buat semua ni adalah satu tindakan muka tak malu projek orang lain ataupun berok atas pusu? Jadi projek yang dia maki hamun, adun Alustar maki tegur Datuk Seri Anwar di parlimen, ahli parlimen Pendang tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim di parlimen, konon macam-macam. Akhir sekali mari dekat Kedah, bajet dia hanya kutip cukai daripada rakyat, tapi bajet yang betul-betul memberi kemudahan kepada infrastruktur rakyat, boleh kata semua bajet daripada federal, majoriti peruntukan. Jadi pada pandangan Datuk sebagai orang politik, adakah tindakan Sanusi ni adalah untuk menguntungkan dia, bagi dia terus kekal berkuasa, dan apa dari segi kesan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan perpaduan lah di Kedah? Syam, mungkin soalan penutup ni saya nak ulas dua perkataan. Satu sentimen, yang kedua performance. Kita tahu gelombang itu ni betul-betul sentimen. Cuba bayang sentimen yang nak tunjuk dia hebat sampai dia kata ke Anwar Ibrahim sebegitu rupa. Nak tarik undi tadi ni kan, sampai benda yang telah diputuskan di mahkamah, sehingga Datuk Seri Anwar ni nak saman orang luar biasa. Dia tak akan saman. Hak main-main ni dia saman. Pasal sampai sebegitu rupa. Jadi dia nak gain segala, seolah-olah dialah yang terbijak, dialah yang terpandai. Sentimen macam Datuk pun sebut tadi ni. Jadi dia telah mampu peroleh segala sentimen, sama ada bangsa ataupun agama itu bersama dengan mereka, dan itulah gelombang yang telah membentuk kemenangan kepada mereka. 5 tahun tu orang nilai, sentimen tu orang nilai dengan performance. Ukur apa yang dia boleh buat. Saya sangat setuju dengan Tok sebut tadi ni. Bajet ni tak ada wow factor, tak ada apa-apa. Bajet ni business as usual. Biasa dia macam tu, naik sikit, olah sikit, sama. Sepanjang 5 tahun ni tak ada apa yang special. Kata nak fokus satu item untuk negeri Kedah pun tak ada. Biasa je. Jadi pada saya lah, rakyat telah 5 tahun rakyat menilai, Syam. Rakyat nampak, rakyat menilai, dan rakyat tahu siapa yang mampu tolong sebelah. Kan? Jadi kerajaan negeri ini sepatutnya dia letak satu tajuk
macam federal juga, bajet sejahtera untuk rakyat. Tapi dah cukai 4 kali cukai untuk rakyat. Apa? Telah menutup, dia tak boleh sebut dah. Untuk rakyat tak boleh sebut. Hak dia nak bagi sikit-sikit tu yang business as usual. Banyak tu lah. Juta lebih je. Juta lebih untuk ternakan, juta lebih untuk usahawan. Pupuk 1 juta. 1 juta. Jadi saya kira Syam, rakyat Kedah dan rakyat seluruh negara nilai sendiri. Depan mata kita ada 2 contoh yang sangat-sangat berbeza. Nah, betul lah kapasiti kerajaan negeri terhad, tetapi hang dari segi konsep tadi, walaupun terhad, mesti ada satu konsep. Kan? Nak develop, nak ekonomi, nak beri kepada rakyat ni mesti ada satu konsep. Ni konsep ni tak ada lain Syam. Ambil daripada rakyat. Jadi hal lain tu business as usual macam tu je, bagi sikit. Saya nak sebut Syam. Syam pun duk tanya awal tadi ni. Hak padi. Macam mana padi? Allahu Dia Akbar. premium ni sampai 500 juta hasil daripada cukai tanah. Jadi dia minta dengan kerajaan pusat nak tukar tanah padi ni jadi tanah untuk perumahan, industri dan sebagainya. Kesan dia tu. Dia umum tadi dalam sidang bajet. 43% hasil padi negara mai daripada Kedah. Jadi dia hasil padi yang dikonvert kepada beras yang menjadi beras putih tempatan ni paling tinggi dalam sejarah ataupun hanya 43%. Dari keseluruhan 100% beras putih tempatan banyak tu saja yang Kedah pada masa tu. Daripada Kedah ke seluruh negara? Seluruh negara lah. Daripada Kedah memberi sumbangan 43%. Beberapa 10 tahun lepas. Okey. Tapi sekarang sekitar 30% lebih. Menurun. 38, 39. Menurun di atas beberapa sebab lah. Jadi dia claim daripada dulu lagi. Dia claim Kedah ni dia kata design untuk dijadikan negeri miskin. Pasal dia kata orang putih dulu ni pergi buat dam, 2-3 buah dam, lepas tu buat pengairan, tujuan untuk memiskinkan Kedah. Pasal inilah kawasan pertanian yang kita ada. Keseluruhan kawasan tu 150,000 hektar. Tapi kawasan tanam 100,000 hektar. Jadi dia kata sebab Kedah ni telah berkorban, jadi kita nak minta kepada federal 100 juta, 200 juta dia minta. 200 juta. Dan sehingga sekarang daripada tahun 70-an sehingga sekarang yang telah convert, yang telah ditukar daripada padi kepada rumah dan juga kilang-kilang hampir 10,000 hektar dah. Senyap kan ada tengok pergi jalan Alum Kudu sebelah Kubang Rotan, lepas tu tepi jalan tu kan habis dah. Dulu sawah. Dan masih ada 15% apabila pihak pejabat daerah membuat pembangunan daerah, mai letak peta atas daerah masing-masing. Peta atas ni 15% lagi akan terlibat dengan kawasan madah. Jadi sebab tu dia minta nak 200 juta daripada kerajaan pusat. Pampasan lah. Lebih kurang macam tu lah, pampasan. Pasal kami berkorban. Kami tak boleh ambil hasil cukai yang tinggi. Cukai tanah daripada pertanian ni paling rendah. Jadi kalau kita convert pada rumah dan lain-lain, sudah tentu kita dapat hasil. Jadi dia minta tu. Datuk Seri Anwar luluskan. Datuk Seri Anwar kata okey, boleh kan. Tapi pada saya lah kalau dia betul-betul orang kata nak jadi seorang menteri besar yang memberi sumbangan 40% tadi kepada rakyat, pada saya dia perlu gazet. Hak ada sekarang ni gazet. Dan bila gazet dia boleh tuntut beberapa pampasan lain. Tak payahlah minta dengan kerajaan pusat. Gazet itu dulu. Sehingga sekarang dia tak mau. Kenapa dia tak mau gazet? Nak ubah. Nak buat rumah, nak buat kilang. Tak gazet lah. Kalau gazet panjang cerita. Bila gazetmen untuk pertanian, dia kena nak ubah syarat, nak ubah apa, kena masuk exco, kena ubah dulu baru boleh. Jadi
Kalau Datuk Pong MB atau saya MB, saya yakin kita akan buat benda tu. Confirm. Kita akan gazette pasal ni, kita nak keterjaminan makanan masa depan negara. Di samping kita tingkat hasil, tiba-tiba kita kehilangan satu keluasan yang signifikan. Datuk, kalau Ya. macam tu, yang ahli parlimen PAS ni, di parlimen, dia kata perjanjian dengan Trump ni menggadai food security negara. Barang daripada Amerika boleh masuk. Last sekali negeri dia sendiri tanah sampai 10,000 hektar hilang, tanah padi. Macam mana tu food security dia orang ni? Syam. Sembang berdekat-dekat tapi negeri sendiri bagi buat naik Saya hilang jawab bangunan. sikit Syam. Tu Dato' Maya kata otak tak bersambung. Tak bersambung. Yang parlimen dengan Don ni tak bersambung. Tak bersambung. Ikut tapai ya. Depa- Dia main sentimen je. Mereka pandai baca ke art tu? Tak pandai. Pandai. Syam, Kedah ni hanya satu ahli parlimen daripada perpaduan. Hak Ya. lain semua mereka. Okey. Sebahagian besar mereka duduk dalam kawasan padi. Allah. Cerita padi pun mereka tak erti, Syam. Ha. Patutlah. Duk cakap food security. Last sekali negeri Kedah yang jelapah padi negara nak makin kecil kan. Tak bersambung. Jadi pada saya macam tu, kita kekalkan, kita gazette Ya. untuk kawasan padi ni. Kita jangan usik, tapi kita tingkatkan hasil lagi. Kita jadikan sampai 50%. Hasrat saya ataupun Betul. hasrat saya nak sampai Kedah ni sumbang 50%. We modernize things. Yes. Kita modernize things, Ya. kita buat infra Ya. untuk Ya. maximizekan Ya. pengeluaran. Adapun hasil-hasil lain tadi kita boleh dapat sumber-sumber lain. Ya. Saya yakin kalau Kerajaan Pusat melihat kesungguhan Kerajaan Kedah macam tu, saya yakin akan ada bantuan-bantuan lain. Sekarang pun apa yang dia tak bantu? Banyak. Pasal pertama 1B dah untuk 15 blok tersier. Padi kan. Ada lagi 1B lebih lagi untuk jenjang transport dan lain-lain. Satu B tadi tak umum pun dalam bajet. Keseluruhan 5B lebih untuk padi tak saja. Tak umum. Tak nak bagi kredit kat PM pun. Betul lah. Jadi saya rasa macam tu lah. Betul. Last sebelum ni politik macam mana? Kesan daripada bajet ni, kesan naik cukai, kesan naik tanah, kesan naik parking, kesan tanah-tanah pertanian dia tutup, bukan tutup, dia kecilkan. Itulah saya rasa rakyat melihat antara dua tadi, sentimen dengan performance. Dikala sentimen dia mula habis, performance dia pun turun, rakyat menilai kecuali yang tegar. Hak dia buat semua betul, salah pun betul, hak tu tak boleh buat apa. Tapi saya rasa majoriti itu pun, insya-Allah saya rasa kita buat banyak lagi podcast yang semini memberi faham kepada masyarakat di luar sana. Saya yakin kalau Mam Dani bermula dengan kempen setahun lepas 1%, sehingga dia dapat 50% lebih sehingga dia menang, kita yakin tu pun kita boleh buat benda tu, insya-Allah. Terima kasih Datuk atas penjelasan yang cukup bagus. Saya nak kongsi data tu. Saya mai sini dekat seminggu ni tu. Saya buat ground survey dalam Bandaraya Alustar. Saya kutip responden, beratus responden daripada 89,000 yang dikenakan cukai. Saya kutip orang bandar ni. Kalau Datuk kata akan dilaksanakan ke semua PBT, saya nak kongsi apa PBT Alustar dapatan kita dapat. Lebih 60% tak surka kerajaan sekarang. Kalau cukai tu dilaksanakan pada Januari ni juga, saya jamin Parlimen Alustar tergolek pada pilihan raya, aku umum akan datang. Jadi berbalik kepada tajuk politik kita petani tu sebagai penggulungan tu, Datuk Bandar umum sebenarnya kutipan cukai kita ni kalau collect semua adalah 10 juta sikit. Tapi tahun ni dengan tahun sebelumnya, Kerajaan Madani banyak membantu dari segi 3 kementerian utama. KPKT, KKR, maksudnya jalan-jalan dalam bandar PBT Alustar ni banyak peruntukan persetujuan. Termasuk baiki-baiki taman, baiki-baiki jalan, lampu jalan dan sebagainya. Dia orang tak buat apa, tapi kerajaan nampak dia buat. Dan yang ketiganya, kementerian yang banyak membantu orang-orang miskin susah ni, Kementerian Luar Bandar. Jadi 3 kementerian ni saya lihat tidak di-highlight secara serius dalam bajet kali ini. Seolah-olahnya dia ditutupi supaya tak nampak bantuan kerajaan pusat dan dia dengan bangganya boleh mengaku ni projek negeri. Tadi dia umum direct Datuk. Maris dia bagi tahu 300 juta lebih kita nak minta tahun depan. Bajet untuk tempatan banjir berjuta-juta, bajet untuk baiki parit saliran berjuta-juta, baiki jalan
Semua dia kata nak minta dengan kerajaan pusat. Tu kalau dari segi politik lah tu, kita pegang federal, negeri dia pegang. Macam mana Datuk sebagai orang lama dalam UMNO yang berpengalaman cukup hebat dalam kementerian, agensi dan kerajaan, kita melihat tindakan Sanusi ini merugikan kerajaan perpaduan di Kedah sebab dia claim dia semua. Sedangkan kerajaan tu kerajaan pusat. Macam mana Datuk sebagai pimpinan politik di Kedah untuk melihat bagaimana parti perpaduan di Kedah ni, pertama sekali parti menguasai agensi kerajaan. Yang pertama, barulah kita dapat cekaman penuh untuk fight ECPA. Yang kedua, bagaimana kesan andai kata PBT ni 1 Januari 1 Kedah laksanakan cukai naik. Yang kedua. Dan yang ketiganya tu, pada pandangan Datuk dan kita tengok ground di seluruh negeri Kedah, JKP under UMNO, dan apakah feedback daripada grassroots bawah kepada kepimpinan Sanusi? Lepas tu Datuk Ulung, silakan Datuk. Saya punya pandangan, sememangnya ke semua benda-benda yang berorientasikan rakyat ni memang kerajaan pusat yang deliver semua. Ya. Kerajaan negeri deliver yang percentage yang sangat sikit. Repair rumah, perbaikan jalan dan sebagainya, itu semua bajet kerajaan pusat. Dan rakyat kena faham dan tahu benda ni. Dan kita pun duk cerita-cerita berulang kali, tetapi apa strategi di pihak sebelah sana? Kerajaan negeri Kedah kata apa? Ini hasil usaha mereka. Tapi sebenarnya kita yang buat. Dan saya nak memahamkan kepada rakyat Kedah bahawa kerajaan negeri bajetnya limited, tak ada duit, dan perlu ada kesinambungan dan hubungan yang baik dengan kerajaan pusat. Itu saja. Kalau you duk mendabik dada, you menunjukkan orang kata apa ni, approach penentangan yang sangat obvious kepada kerajaan pusat, sampai Perdana Menteri pun you kata macam-macam, you maki hamun. Bagi pandangan saya, itu adalah satu tindakan yang tak betul. Okey, menjawab sikit apa yang saya tertarik Syam kata tadi ni, itu ini Sanusi ni dia tak malu ke? Pertanyaan saya balik pada saya Syam. Sejak bila Sanusi ni ada perasaan malu? Muka tebal dia tidak pernah ada perasaan malu. Kalau hari ini dia boleh memaki hamun Perdana Menteri, esok lusa dia boleh tunggu Perdana Menteri di depan kapal terbang Dato' Mae, dia boleh salam tunduk sambil dekat-dekat nak cium tangan Perdana Menteri. Itulah Sanusi. Ada perasaan malu tak? Tak ada perasaan malu. Boleh pula buat cerita bahawa kerusi dia tak ada orang sabotaj dan sebagainya. Itulah Sanusi Syah. Cerita dia. Itu dia. Jadi substance yang ada pada Sanusi ni apa? Tak ada substance sebenarnya. Hanyalah lakonan, hanyalah orang kata apa, tindakan-tindakan membabi buta. Dan apa yang paling penting, servis kepada rakyat itu hanyalah momokkan, hanyalah wayang. Tapi yang hakikatnya yang buat sebuah benda adalah kita. Dia pun ni right on sentiment semata-mata. Nothing, zero. Dia pun tak buat apa. Dan pada pandangan saya, tentang kenaikan cukai, saya pun Dato' Mae nak kata peras pun tak boleh kata juga. Kerja kita kena buat, Dato' Mae nak menang. Kan kita kena menang. Sepatutnya rakyat dah bertindak balas. Siri demi siri. Yang pertama kita duk sembang cukai, cukai pintu. Lepas tu sebenarnya premium tanah pun naik. Tahun depan cukai tanah naik, parking, tarif air dan sebagainya. Ini siri-siri kenaikan membabi buta ni sepatutnya Dato' Mae dah membangkitkan kemarahan rakyat sebenarnya. Dan saya minta rakyat bangkit. Kerajaan yang mereka ada sekarang adalah kerajaan yang orang kata apa, kerajaan yang pegut, kerajaan yang statik, tunggu kayu, kerajaan rubber stamp. So you buat apa saja yang kerajaan sebelum ini buat, tapi pada masa yang sama you portray berdasarkan sentimen, berdasarkan lemparan tuduhan kepada pihak kita di sini, pembangkang lah, umdak dan sebagainya. Apa yang kita buat tak membela Islam dan sebagainya. Itu saja main business mereka, nak membangunkan rakyat, nak menyediakan blueprint yang terbaik untuk kerajaan pada masa akan datang. Takkan ada sebenarnya. Jadi hakikatnya itu sebenarnya. Dan saya yakin dan percaya tindakan Sanusi yang macam ni akan sebenarnya menyedarkan rakyat.
Cuma ni Dr. Mek dia tak tekan switch yang betul lagi lah cerita dia ni kan. Ni dia cerita sebab saya rasa lah Dr. Mek Sanusi ni merasakan diri dia ni invincible. Dispensable. Tak boleh disentuh sebab dia punya level populariti tu menurut bacaan dia berdasarkan kepada pilihan raya yang sebelum ni sangat tinggi. Dia kata 33-3, UMNO kosong, PH ada juga 3 dan sebagainya. Dia merasakan diri dia sangat tebal. Pada pandangan saya, rakyat perlu bangkit dan ajak Menteri Besar yang macam dia bukan kerja Menteri Besar ni duduk mandi sungai, naik motor, main kabadi. Bukan. Dia kena fikirkan sesuatu untuk rakyat. Saya nak respon sikit ada Datuk Mek punya pandangan tadi soal transfer tanah pertanian, permintaan kerajaan negeri nak jadikan kepada pembangunan dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat bermurah hati dan sangat baik. Kira bagi jugalah kalau dia ada ill feeling kepada Sanusi, dia tak lulus dah. Betul. 9.7 bilion bajet tambahan diberikan kepada negeri Kedah. Kenaikan yang sangat ketara berbanding pada tahun-tahun sebelum ni. Banjir dia alus tak. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok saja dia turun mat. Dia umum lebih kurang 13 juta untuk pembaikan infrastruktur. Cash money kepada mangsa 3.5 juta. Adakah itu bukti dan semangat bahawa Kedah ini dianaktirikan? Tapi puak-puak walaupun ni tu duk cerita hak tu lah. Oh Kedah ni dianaktirikan, banyak bajet dihantar ke Penang dan sebagainya. Okeylah Datuk Mek. Lulus, kita tukar status pertanian kepada pembangunan seperti yang diminta. Tapi Datuk Mek saya nak tanya, kita boleh yakin ke dengan keupayaan Menteri Besar kita yang ada sekarang? 45 bilion Ben Zaid projek tambak laut di Langkawi. How macam tu kan? Lari pelabuhan tu. Kan? Apa lagi? Pelabuhan apa Sanglang dan sebagainya kata percayalah cakap aku akan siap jadi. Tak jadi sampailah. Kemudian duk cerita 2.6 bilion syarikat mana dia deal pun saya tak tahu. Tahira Air ni akan dapat duit 2.6 bilion. Di mana duit 2.6 bilion? Bayangkan itu kalaulah kelulusan tu diperolehi dan dibenarkan, keupayaan dan sudut pandang jauh Menteri Besar yang ada sekarang ni, kemahiran networking yang dia ada sekarang ni kan, dengan perangai-perangai yang dia duk buat dah ni, adakah dia mampu mengubah dan juga mengoptimumkan peluang yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada negeri Kedah? Boleh kita yakin tak? Do he have a track record? Dia ada track record tak? Dia tidak ada track record yang hebat nak dibangga-banggakan. Track record dia apa Syam? Track record dia berkelain dengan orang, track record dia maki hamun orang. Itu dah track record dia. Ada seorang lagi esko yang dianggap paling pandai dalam Malaysia ni, Hai Milman. Itu pun tiba-tiba pandai cerdik jadi Vice Chancellor Dr. Mek. Tiba-tiba jadi ahli Dewan Undangan Negeri mewakili PAS. Tiba-tiba terkena bakteria dan virus walaun. Muhong pagi petang siang malam. Right on sentiment. Kan? Ambil oponen dia adalah Menteri Pengajian Tinggi. Buat cerita macam-macam. Apabila Ketua Pengarah KPT menjawab secara fakta, sengak tak kata apa. Jadi pada pandangan saya, apa pun kita kena judge melalui track record. Maksudnya apa track record yang Menteri Besar dah achieve selama 2 tahun ni. Dia ada trial dulu Dr. Mek. Dia ada trial period. Waktu Kerajaan Perikatan Nasional dulu sebelum Pilihan Negeri, itu trial period dia. Itu apa dia punya track record dia? Tak ada juga. Selain daripada pick up a fight dengan Tengku Mahkota Johor, itu yang menaikkan populariti dia. Selepas tu dia mendapat mandat yang sangat besar. Apa track record dia? Tak ada track record. Dan kita boleh kata dia tidak ada prediction bahawa dia ni ada kemahiran. Dia tak ada kemahiran. Yang dia ada adalah skill, kemahiran maki orang, mencarut dan sebagainya. Datuk, pilihan raya akan datang ni macam mana? Yalah, pilihan raya yang akan datang dengan sebab bajet itu dia umum ni. Dia macam saya Dr. Mek kata saya, kita bersetuju dengan saya, but nothing about this budget. Nothing. Kan, bilion Kedah termakan upah dia. Saya bimbang. Syam,
Okey. Saya bimbang pihak saya dengan Dr. Mai, kita kena buat kerja lebih lah, kena terang Dr. Mai. Kan, rakyat ni ada yang faham, ada yang tak faham. Ada mungkin Dr. Mai dalam diam ni faham sebenarnya. Tapi malah lah nak tengkak dengan walaun ni. Kan? Walaun ni dia macam-macam benda yang tak ada dia ada-adakan. Benda yang tak betul dibetulkan. Jadi pada pandangan saya, bangkit. Bagi isyarat pada Menteri Besar bahawa apa yang dia buat ni tak betul. Menaikkan cukai apa semua ni, tak ada gambaran polisi jangka masa panjang yang jelas untuk kerajaan. Apa dia polisi jangka masa panjang yang jelas untuk kerajaan? The Greater Kedah. Tak ada. The Greater Kedah, mana dia punya blueprint? Mana dia kertas putih dia? Dan adakah projek-projek The Greater Kedah yang dia duk kata ni masuk tak dalam rancangan Malaysia ke-12 ke dalam bajet ke apa? Tak ada. So macam mana you nak achieve? Adakah dia boleh, Dr. Mai? Saya nak tanya pandangan Dr. Mai lah. Adakah dia boleh tanpa kerajaan pusat achieve 500 bilion? Hak satu tu pun tak boleh lagi. Apa ni, airport? Airport pun tak boleh. Tapi we have to Contoh bear lah. in mind, airport ni strategi dari Dr. Mai, dia nak menyalahkan pada kerajaan pusat. Tadi pun sama tadi. Nampak gayanya. Dia nak menyalahkan kerajaan pusat, dia nak letak semua liability pada kerajaan pusat. Dia kata daripada 8 jawatan kuasa, 6 dah dipersetujui, tinggal lagi 2 dan sebagainya. 2 tu adalah daripada kerajaan pusat. Saya nampak strategi politik penunggangan sentimen ke arah itu. Okay. Masih tu main. Nampak je lah dah perbincangan kita pada hari ni. Kesimpulannya, bajet ni adalah bajet yang standard biasa. Bajet Pegun statik, rubber stamp. Rubber stamp. Jelas Pegun statik, rubber stamp, tunggu kayu tambah gitu tu. Lepas tu jadi rakyat-rakyat Kedah yang menonton secara live pada sesi petang ni bersama 2 orang tokoh hebat kita. Jadi apa yang kita dapat hari ni kita kena sebar luaskan supaya rakyat Kedah dapat info yang tepat dan sama-sama kita buat perubahan untuk pilihan raya umum akan datang. Tak ada apa yang Sanusi bawa sepanjang 3 tahun lebih dia jadi Menteri Besar. Setakat umum projek kerajaan persekutuan dan dia umum FDI masuk pun 7.9 bilion, 7 bilion dekat-dekat semua projek kat Kuliah High-Tide, Padang Serap, Padang Merah. Semua projek-projek adalah daripada sumbangan kerajaan persekutuan. Jadi di situ saja untuk kita sesi petang ni. Terima kasih banyak. Sama-sama kita kumpulkan, gerakkan jentera dan seluruh rakyat di seluruh negeri Kedah untuk sama buat perubahan dan bagi peluang kepada kerajaan perpaduan mentadbir negeri Kedah pada masa akan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.